Morning, hari ni 14 hari bulan 7 2026 Belok So kiri. kita baru warm up. First job RM25, job dekat je lah ni. Tak sampai 10 minit, ambil 10 minit hantar. Dia kata bawa barang pipe electrical PVC, dia kata dalam 6 kaki. Boleh lah cakap. Alright. So ni kredit, kita buat top up untuk kita punya kredit dulu lah, RM25 untuk hari ni. Alright. Dia lebih sini je kan, dia mesti tahan weh. Ke dia boleh lipat sikit? Tak boleh Boleh fleksibel tak? Tak ada. Oh tak boleh Saya boleh ni. Boleh. We have cancel your order. Alright, sekejap hilang. Oh, 1-2 minit. Okay. Thank Thank you. Sorry. Alright, no problem. So kita cancel lah order tu. Barang tu boleh je bawa, tapi dia panjang sikit. Kita letak atas bar kan, robrok depan tu saya cakap tak boleh abang, minta cancel lah. So dia cancel dulu, dia balik rumah dulu, tunggu jalan clear baru order. Polis ni memang macam tu, nanti kacau. Benda exit dalam 2 kaki je, panjang dia, tapi memang kena lah kan. So tak payahlah. So customer pun balik dulu. Dia kata nanti dah tak ada roadblock baru dia order dalam dia pun faham. Okay guys, kita hantar Cik Salai dulu. Alright, siapa-siapa nak boleh dapatkan dekat TikTok Shop Azwan Farm dengan Shopee Azwan Farm. Cik Salai dah ada 1 ekor dengan 250 gram. Kita dah dapat job dah, RM40 40 bawa mall, dia kata. Alright, mall tu macam besi acuan tu lah. Tak apa, ada getah heavy duty, boleh tolak je. Bayar sini. Mana Korea. Melayu ya. Okey. Beli kuih dulu Sama harga semua Oh ni RM2. So job sekarang pun 30-20 lebih. So kita makan dulu lah. Duduk dulu, mati enjin dulu, tak apa. Daripada kita slide job kecil-kecil ni kan, lebih kita tunggu job besar. Macam tu lah. Yang berbaloi lah ataupun yang berbaloi. Ni semua pick up jauh. Paling dekat pun ni, tapi ni motor, tak berbaloi. RM30 kan motor, gila apa kan. Motor at least atas 80 lah kalau dekat-dekat. Jauh-jauh 100 ke atas sampai 300 lah. So motor kalau rate macam ni tak payah slide lah kan. Tunggu dia tambah duit dulu. So kita tunggu dulu lah. Yang berbaloi kita akan slide. Tak ada, kita lepak dulu lah. Alright, dah dapat job dah, 33.60 sen, 5 minit kedai Thai lah. Hantar pun dekat. Macam ni boleh lah ambil. Bagi store, yang ni bagi store lot 6 ambil barang. Macam biasa tunggu lah barang. Kedai Thai memang kena tunggu. Tunggu sekejap makan ni. Dengan mangkuk jamban. Duduk dekat apartment, troli tak ada. Pinjam pula troli kita. Orang yang duduk apartment ni kena beli troli at least. Tak tahu duduk pakai lift. Tu pun nak kena ajar. Naik je kereta dapat job tak sampai 10 minit ambil barang ni. 29.60 sen, hantar pun tak sampai 10 minit. Alright, kita slide je lah. Ada lagi kan? Tu? Bukan? Okay. Boleh, no problem. Berapa saja you nak bagi saya? Tadi yang ride ni 30 29.6. Okey. Yang ni tadi dia bagi RM40 RM40. And then kita ada ni mission hari ni. Mission hari ni kita dah selesaikan 3 job, dapat RM6. Alright, so kita cari lagi 2 job lah. Jalan slow-slow naik job 1 kilometer. Belok kiri. 31.90 sen. Belok kiri. Rezeki lah. Depan tu 1 kilometer. Pergi Tiara Height Labu. Baru masuk order. Baru ni. Depan mana ni? Okey. Anda bersedia. Saya sudah. Susah nak tolak, ada getah. Dekat. Ya. Kosong. Habis macam mana?
Dia orang curi juga ni bang. Dia orang ambil juga. Ya, takkan dia hantar barang dah terkopek. Budak ni tak betul ni. Pagi buta enjin ku hidup, tapi panas teman hidup.